guys, welcome to my channel. Hari ni I nak buat video unboxing barang. Barang-barang ni semua barang-barang camping yang kita orang decide nak pergi camping nanti. Bukan sekarang lah. So first barang, adik tolong ambil yang tu. Tu. Cepat kita nak buka. Ni first barang tau. Semua sekali tak tahu ada berapa. Tapi tak banyak lah. Sikit je. So yang ni wagon. Nak angkat barang nanti senang lah guys. So kita buka. Jauh-jauh ni pisau tajam. Ambil lah kat situ. Yang ni wagon senang nanti kalau kita nak angkat barang. Bawa pergi dekat tempat site kan. Wow. Jauh dulu. Jauh. Kamu siapa? Saiz tayar dia ambil tu. Kita orang ambil yang ni tayar yang paling besar. Wow, besarnya. Wow, Apa tarik lah. Wow. So ni wagon. Besarnya. Oh, macam tu je buka dia. Senang. Sangkut kat sini. Je. Ada nak masuk? Masuklah. Yang ni macam mana Papa? Sini. Ni macam ni. Oh, macam ni. Sabar. Nak masuk budak ni, nak masuk. Okey. Ala comelnya. Buat pergi mall ni. Masuk mall bawa ni nak. Dekat bahagian ni korang boleh buka juga tau. Sekejap macam ni. Boleh buka macam ni. Kalau kemah korang tu panjang, dia buka lah yang ni kan. So tak adalah rosak. So kita tutup balik. Boleh. Adik turun. Apa nak try letak? Oh sayang. So yang ni kita orang nak try letak kemah. Kemah ni kita orang dah beli lama dah. Rasanya dah setahun dah kot. Tapi tak pernah pakai lagi. Kemah ni panjang. Berat dia berapa Papa? Oh, ngam-ngam letak kemah je. Tengok dia punya handle. Handle dia macam mana nak tu? Handle dia boleh turun tak? Boleh laraskan. Kalau nak simpan, turun lah. Nak tarik macam ni. Dia yang boleh bawa keluar tu? Wah, so senang lah nak tarik kalau macam ni. Kita unboxing barang yang kedua. Yang ni kotak. Saiz dia nanti Farah tulis dekat description. Sebab tak ingat. 20 liter. Masa dia 20 liter. Tumpul pisang. Tumpul sangat ni. Tumpul sangat pisang. Memang dah lihat. So yang ini kita orang beli tong besar saiz 20 liter untuk letak barang. 70. Saiz 70 liter. Untuk letak barang macam barang-barang nak masak, satu box. Yang satu lagi ni barang untuk letak macam lampu ke kipas ke macam tu. Ada dua kita orang beli dua. Material dia okey lah, material dia tebal, plastik yang tebal, keras tu. Bawah dia tak ada roda lah. Macam ni lah dia punya look. Jenis memanjang macam ni. Besar ni. Besar adik kot. Okay, barang ketiga yang ni kecil tapi berat.
Rasanya ni adalah apa tah? Yang makan kemah tu. Pack. Pack tu apa? Pancang. Pancang ni dia dah ada sekali dengan bag. So senang lah, tak adalah berterabur kan barang-barang. So macam ni look dia. Ada 10 pancang ni, kita orang ambil yang 10 set. 10 batang. 10 batang sekali dengan hammer dengan bag. Yang ni kita orang nak tambah pancang yang ada dekat dalam kemah tu. So senang kan, ada satu bag, nanti nak bawa keluar nanti. Bawa bag ni je lah. Tak adalah tercari-cari nanti. So total pancang ni ada 32, satu hammer and satu lagi kita orang nak letak hammer jenis ni. Ni hammer macam multifunction. Dia ada kapak, hammer, lepas tu dalam ni ada pisau Ada pisau. So ni tali ni kita orang nak letak dekat dalam bag ni juga. Ni tali, hammer kecil, hammer besar. Lepas tu ni semua pancang dia lah. Okey, cuba Papa tutup. Kecil comel je kan? So next barang yang ke-4. Yang ini blower. Berat ke? Berat. Ada lagi dah barang. Ada? Ha? Satu je lagi. Dua. Satu. Yang ini bateri untuk blower. Kalau pergi camping biasanya kat ada pasir-pasir kan. So kita nak guna blower je lah untuk apa? Bersihkan. Kuat bunyi dia. Okey, kuat. Okay, next kita unboxing barang nombor 4. Barang yang ke berapa? Barang yang ke-5. Ini macam tong air. Tong air. Yes. Ini tong air. Berapa liter dah? 10. Cukup lah tu untuk satu hari. Satu malam. 2 hari 1 malam. Kita ambil 12 liter. Macam tu kau? Pipe dia. Oh, pipe dia. Oh, dia bagi bro untuk cuci. Ni pipe dia. Oh, ni lah. Ni dia punya pipe. Yang ni untuk apa? Yang tu pipe dia juga tu. Ni kat sini. Yang tu simpan lah. Yang ni tadi kan mana? Letak belakang ni. Dia ada bagi 2 penutup tau. Sini. Satu yang bawah ni. Yang ni kalau tak nak guna yang ada pipe ni, boleh tutup pakai yang ni. Yang unik je bila tak nak pakai salah satu, boleh letak kat sini. So tak adalah hilang. Jatuh kau. Boleh letak kat sini. And then kita tutup. Nice. Ni air minum lah kan. Tak kisahlah air nak minum ke, nak ambil uduk ke, nak basuh kaki ke. Macam ni. Gitu. Farah ambil yang macam ni sebabnya kita boleh adjust lah nak air slow ke air kuat ke. Kalau tak ada mendalah ni, kita buka nanti air terlalu laju, so membazir lah kan. Ni look bila tak pasang dia punya pipe. Boleh pegang macam ni dengan macam ni. Okay, jom. Next. Power station. Patutlah berat. Power station 90,000 mAh.
Ni kalau plug point dekat tempat camping korang tu jauh, inilah dia penyelamat. Korang guna kat sini boleh cas handphone, cas lampu, kipas. Lepas tu ada ni soket 3 pin. Ni kan bukan guna untuk camping je tau. Ni kalau kata rumah korang tu tiba-tiba blackout tak ada elektrik, yang ni lah penyelamat juga. Tapi kena cas lah kan. Ada lampu. Ada Type-C and USB dekat sini. So senang lah untuk korang charge phone. Yang ni kita orang ambil yang bateri dia yang paling sikit paling sikit, paling kecil. Dia ada lagi lah, ada yang beratus-ratus. But this one pun bagi kita orang macam dah mahal kan. So kalau korang nak juga ini, nanti I letak dekat description bawah. Next kita ambil yang ni pula. Pasal nipis-nipis ringan. Payung camp. Apa dia payung camp? Oh, baguslah. Dekat bahagian tepi ni dia ada poket macam ni. Okey lah. Banyak lagi ni barang nak letak sebab kemah kita orang besar. So akan bertambah lah dia punya tali nanti. Bahagian depan ni ada poket lagi. Yang sini pun ada poket lagi. So nice. Oh, boleh isi banyak lagi barang. Tutup dia. Kepitkan dia macam ni. Wah, baru kemas macam ni. Okey. Okay, next barang. Barang yang keberapa ni saya tak tahu dah. Banyak ni makan modal pergi camping ni sebenarnya. Sunshade 4x6. Ni letak kat bawah kemah tu kan? Letak kat bawah kemah. Tak naklah buka, malas lipat. Dan hujung ni macam ni. Ini dia punya dia. Sebab apa kita kena pakai sunshade ni? Sebab tak nak tanah mati kalau hujan. Oh. Kena kemah. Kalau korang tak nak kemah korang kotor sangat, pakailah sunshade ni. So kemah korang tak adalah kotor sangat. Bila time waktu hujan, dia tak adalah terpecik sangat pasir tu kena kat kemah. Okey. Ni beli asing-asing ni, tapi kedai yang sama. Ground shade untuk elakkan kemah korang daripada terkojak, terkena batu ke. Macam tu lah. I tak tahu sangat, tapi ni my husband yang beli untuk protect dia punya kemah. Next, this one. Ada tepi lah. Dia pun nak buat juga. Wow, kita punya tikar lah. Cantik lah design dia. I beli yang black dot punya. Oh bagus, tebal. Tebal ni. So kalau pakai karpet kat dalam kemah dah lebih selesa lah. Nantilah buka. Sekarang nak buka je tak boleh. Nanti korang tunggu next video kita orang camping lah. Nanti bolehlah tengok karpet ni. Next yang ni pula, lampu. Ni sebabkan kita orang tak ada lampu lagi. So sebab I beli lampu ni. Ada 3. Kecil je. Tengok Hana pegang. Comel, kecil je. Yang ini dia bukan pakai bateri tau. Dia pakai USB. Type-C. USB Type-C. Bag dia lawa kan. Cantik lah korang. Serius cantik ni. Yang ni dia boleh ni tak? Lampu. Oh lampu dia boleh tukar lah. Yang ni warna kuning putih. Yang ni warna kuning. Yang ni warna putih. Lampu ni kan jap. Ni paling terang. Kalau korang rasa terang sangat nak malapkan dia, tekan lama-lama. So jadi malap macam ni. Malap macam ni boleh buat lampu tidur. Kalau pergi camping korang pakai lampu kuning. Sebab elakkan daripada haiwan lah. Haiwan yang terbang-terbang tu. So yang ni beg dia. Setiap lampu ada beg so ni beg dia. Lampu ni boleh tahan 5 ke 6 jam. So ni dia punya USB. Lepas nak charge. Oh dia ada bagi clip sekali. Ni clip. Carabiner tu apa? Carabiner. Clip lah. So kita letak kat sini. And then bolehlah clip dekat kemah nanti. So next tali. Ni lah Farah cakap. Kena beli tali lagi. Tali kena beli banyak ni. Takut kemah terbang. Dengan klip buaya. Klip buaya ni untuk kita adjust kita punya kemah tu. Macam hujan ke apa kan. So kita tarik. So air tak adalah bertakung dekat atas kemah tu. So klip ni korang kena beli banyak-banyak. Yang ni ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Husband Farah beli yang ni.
Yang ni untuk sangkut juga. Ni nak sangkut kipas ke, lampu ke, boleh. Next barang ni. Yang ini rasanya bucket tu. Bagi. Bagi. Dek. Baldi saiz paling kecil RM10 je. Xiaomi. Yang ni Farah beli sebabnya hari tu kita orang cari kepah letak dekat dalam beg macam ni. So senang lah nak bawa kan. And dia waterproof. Lepas tu Farah ingat macam kita nak basuh pinggan ke shower nanti kan, kita letak dalam ni and then pergi dekat tempat sinki tu. Bawa lagi ni. Lepas tu boleh juga nak letak mainan-mainan anak korang kat dalam ni. Ini apa ni? Oh, yang ni Tika ni, Tika. Ui, besarnya. Ni letak dekat depan pintu kemah untuk korang gesek kaki kat sini sebelum masuk kemah. Kan berpasir kan? So letak sini. Nanti pasir tu dia perangkap lah. Tika ni perangkap lah pasir tu kat dalam ni. So kalau nak bersihkan nanti macam ni je. Macam tu. Besar sebenarnya Tika untuk kucing ni. Nak kena mengemas pula ni. Farah nak sambung unboxing barang. Ada lagi 3 barang sebab 3 barang ni dia sampai lambat sikit. Tapi 2 barang husband Farah dah pergi unboxing. Sebab dia dah tak sabar. Dia sangat-sangat excited. Satu lagi belum unboxing lagi. So jom kita buka. Yang ini tilam angin. Sangat-sangat function. Tilam ni dah sampai lama dah actually. Dalam seminggu Farah kena pergi KL sebab abang Farah kahwin. So yang ini kita orang rasmikan masa dekat KL. Yang ini tilam angin ni single punya. Husband Farah beli 3 sebab kita orang kan ada 3 orang. Cara nak pump dia tu manual. Boleh pump guna tangan ataupun guna kaki. Kalau korang nak pump macam tiup guna mulut pun boleh juga. Sebab benda ni senang sangat-sangat. Kalau korang buka, korang pasang ni dalam 3 minit je dah siap. Tengok ni, dia siap bagi getah tau. Macam ni. Memang bagus lah function. Nanti korang letak gambar dekat tepi ni tau. So nanti korang pump pada kembang tu kan. So macam tu je lah. Yang ni saya single. Korang rasa tilam ni sangat-sangat function sebabnya kan boleh guna waktu camping je. Contoh macam korang ada family day ke, nak sewa homestay, duduk dekat hotel ke. Kalau tak cukup katil, tak cukup tilam, pakailah yang ini. Dah lah saiz dia kecil je. Satu ni muat masuk dekat dalam dashboard korang tau. Dia nipis tapi dia tak sakit belakang. Dia tak rasa, kalau korang baring, dia tak akan rasa lantai. Sebabkan tilam ni sangat-sangat function. So Farah cakap dengan husband, letak je dekat dalam kereta. Okay, next barang yang ini. Yang ni berat sikit. Farah tak tahu nak buka ke tak sebenarnya. Tapi kalau tak buka, korang tak tahu nak buka ke. Tapi dia senang je lah nak buka tutup je. Cumanya Farah malas nak buka. Sebab sekarang ni sebenarnya dah pukul 11 kot. Mana telefon ni? Sebab sekarang ni dah pukul 11 malam. So anak Farah dah tidur. Farah tahu kalau Farah buka je dia bising. Nanti kan dia bangun pula. Kita buka je lah. Ni cara nak buka dia. Senang. Macam tu lah. Macam tu. Jadi besar juga tau. Kaki dia ni nampak macam tergantung kat. Kita boleh tarik turun ke bawah. Besarkan dari sini sampai sini. Kejap. Farah tak pasang habis lagi. Sekejap. Ini tempat meja dia. Lagi ke bawah ni. Kejap je pasang. So, yang bestnya pasal meja ni, dia ada tempat. Ini yang specialnya, yang I nak sangat-sangat. So, yang ini gantung dia dekat sini. Dan korang mesti nak tahu function bag ni apa kan. Bag ni sumpah memang function sangat. Jatuh. Ni.
Next adalah papan. Papan putih ni untuk letak kat dalam ni. Cantik lah, cantik. Berbaloi. Okay, ni meja dia. Besar kan? Ni meja dia. Kat sini korang boleh lah masak-masak. Dekat sini macam kita nak letak macam senduk-senduk ke apa kan. Bawah ni nak letak barang lagi pun boleh. And dekat sini specialnya, so kalau dah ada lauk-lauk yang dah siap dimasak, boleh letak kat dalam ni. And then tutup sebab dia ada jaring macam ni tau. Tak boleh lah lalat nak masuk, nampak tak? 2 tingkat macam tu. So kalau nak buka ni, korang boleh gulung. Lepas tu selitkan dekat ni. Sebab dia ada tempat selit. Dalam banyak-banyak barang yang Farah dah unboxing, Farah rasa Farah excited dengan meja ni. Benda lahir. Yang ni baru sampai pagi tadi. Dua ni, tilam dengan meja ni dah sampai sebelum Farah pergi KL. Yang ini baru sampai pagi tadi. Cantiknya je. Comel. Oh, dia siap bagi stiker lagi. Comel, kecil-kecil semuanya. Yang ni tempat seasoning. Nak letak garam, aji, minyak, kunyit. Dia ada 2 side. Satu side dia macam ni. Yang satu lagi kita boleh buat macam ni. Farah rasa okey lah kan. Kita nak letak macam garam, kunyit, ajinomoto. Tapi kunyit tu macam jarang je nak pakai. Macam tak bawa je sebab kita mestilah dah nak pergi camping, mestilah kita dah plan nak masak apa-apa. Entah-entah kita perap je semua, lepas tu bakar je kan. Tapi tak apa, nanti kita fikirkan. So yang ini untuk letak macam minyak masak, sos, black pepper. Jadi kalau nak guna kita just pusing je yang ni. Yang ni tekan. Oh, senang. Tak nak guna, tutup. Material dia semua material plastik. So tak risaulah kan kalau kita pack. Tu. Comel lah. Kat bag dia ni ada zip. Boleh lah kot kalau nak letak macam sos paket ke. Oh, nice. So Farah rasa itu je lah kot barang-barang yang Farah akan bawa pergi camping. Ada lagi beberapa barang yang dah lama beli tapi semua tu dalam stok yang Farah tak nak punggah. Sebab kalau punggah nanti kan jadi berselerak, jadi bersepah. Barang-barang baru ni nanti pun nak kena susun elok-elok dekat dalam stok. Kalau korang yang suka pergi camping ataupun buat aktiviti outdoor, korang rasa apa lagi barang yang sepatutnya Farah kena bawa? Nanti korang komen dekat bawah. So bye, thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe.